Sejarah pasukan polis di Negeri Sembilan dapat dijejak seawal tahun 1874 iaitu apabila Datuk Kelana Syed Abdul Rahman undang luak Sungai Ujong ke-6 membuat keputusan untuk mendapatkan khidmat Kapten Patrick J. Murray selaku penasihat Inggeris pertama di Sungai Ujong ketika itu. Pada mulanya, pasukan polis di Sungai Ujong ditubuhkan dari kalangan anggota tentera upahan berbangsa Sikh bertujuan untuk menjaga kepentingan dan keselamatan Datuk Kelana Syed Abdul Rahman daripada ancaman musuh politik beliau, khususnya Datuk Bandar Kuluk Tunggal dalam peristiwa Perang Sungai Ujong. Selepas Yang di-Pertua Besar Negeri Sembilan yang ketujuh, iaitu Yang Tuanku Muhammad Shah memeterai perjanjian untuk menyertai negeri-negeri Melayu Bersekutu pada tahun 1895, kerajaan British mula membina kemudahan balai polis di seluruh Negeri Sembilan. Ianya telah berfungsi dalam mengekalkan keamanan daripada masalah pergaduhan antara kumpulan kongsi-kongsi gelap Cina di Seremban, termasuklah menegakkan undang-undang Common Law System di seluruh Negeri Sembilan yang dibawa masuk oleh kerajaan Inggeris serta dilihat agak ganjil berbanding amalan sistem keadilan feudal di Tanah Melayu sebelum itu. Pada tahun 1936, selepas Bandar Seremban menjadi semakin maju dan pesat, kerajaan kolonial Inggeris membuat keputusan untuk memindahkan balai polis di jalan bandar ini ke lokasi yang lebih strategik, kira-kira 200 meter ke atas bukit di Jalan Campbell, bagi memenuhi keperluan pasukan polis yang lebih besar, terutama kemudahan lokap yang luas dan parkir kenderaan bermotor selepas pasukan polis Melaya mula menggunakan aset seperti kenderaan dan lori dalam urusan operasi harian mereka.